Seorang pelajar tingkatan 5 ditahan kerana disyaki membunuh ibu dan abang sulungnya di kediaman mereka di Bukit Rambai, Melaka pagi tadi. Dalam tragedi jam 5 pagi itu, adik bongsunya turut cedera ditikam suspek yang dipercayai tertekan kerana sering dipaksa mengulang kaji pelajaran. Mangsa yang maut merupakan ibu tunggal berusia 51 tahun dan anak lelakinya berusia 21 tahun. Jasad kedua-dua mangsa ditemui terparing di ruang tamu dengan beberapa kesan tikaman, manakala adik bongsu suspek berusia 13 tahun ditemui dalam keadaan berlumuran darah di garaj rumah. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulhairi Mukhtar berkata, siasatan awal pihak polis di lokasi membawa kepada penahanan suspek berusia 17 tahun yang juga anak kedua keluarga berkenaan. Suspek dipercayai menyerang ibunya yang juga seorang guru sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC. Kemudian suspek menikam abangnya yang cuba menyelamatkan si ibu. Suspek turut cuba membunuh adiknya. Suspek ini akan mengambil SPM pada tahun ini. Jadi dia ni selalu dimarahi oleh apa yang kita dapat maklumat dari jiran sebelah lah. Selalu dimarahi supaya untuk belajar lebih tekun lagi. Dan mungkin ini menyebabkan tekanan perasaan kepadanya. Polis menemui pisau lipat yang dipercayai digunakan dalam kejadian tragis itu. Mangsa yang cedera kini dirawat di Hospital Melaka. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Ayer Keroh esok untuk mendapatkan permohonan reman. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.